Pemindahan embrio hari ketiga atau hari kelima, pilihan ini boleh tentukan hasil IVF anda. Pada hari ketiga, embrio ada 4 hingga 8 sel. Kita panggil ini peringkat cleavage. Pada hari kelima, embrio jadi blastocyst dengan ratusan sel dan struktur jelas. Inner cell mass akan jadi bayi, profectoderm akan jadi uri. Embrio hari 5 biasanya lebih senang melekat. Ia sudah buktikan boleh bertahan ke tahap itu. Hari kelima juga lebih selaras dengan rahim sebab secara semula jadi embrio masuk rahim pada peringkat blastocyst. Jadi biasanya kita pindahkan kurang embrio, kurangkan risiko kembar atau triplet. Pada hari kelima juga kita boleh buat ujian genetik sebelum dibekukan untuk pindahan kemudian. Tetapi ada risiko. Kalau embrio berhenti berkembang sebelum hari kelima, anda mungkin tiada embrio untuk dipindahkan. Sebab itu, sesetengah penyakit lebih sesuai dengan pemindahan hari ketiga. Terutamanya kalau ada sedikit embrio atau sejarah embrio tidak sampai tahap blastocyst. Hari 3 beri peluang embrio terus berkembang dalam rahim. Kekurangannya ialah maklumat tentang kualiti embrio lebih terhad. Sebagai penutup, tiada jawapan sama untuk semua orang. Pilihan terbaik bergantung pada kualiti embrio, sejarah IVF anda dan kepakaran makmal. Bincang dengan doktor anda untuk pilih yang paling sesuai.